Okay bang, 10 second lagi bang. Bang. Okay bang, sekarang kita ada challenge bang. Nak pinjam masa abang sedikit boleh? Boleh saya tahu nama abang tak? Yusof. Abang Yusof. Okay abang Yusof, kita ada challenge. Abang ambil apa je barang dalam 1 minit dekat Speedmart ni. Nak bang? Minit. Betul. Nak bang? Jom guys. Dalam kiraan 3, 2, 1. Laju. Inilah masanya untuk laju-laju. Ambil je bang. Ambil. Ada lagi 40 second. Biskut semua boleh ambil. 9 laju, payung abang. Ambil. Laju. Apa lagi abang belum ambil rasa? Okay bang. 10 second lagi bang. 5, 4, 3, 2, 1. Tamat guys. Abang Yusof, boleh saya tahu Abang Yusof kerja apa? Saya customer service. RM99, 85 sen. Okey, mantap memang. Apa feeling abang bila 99 laju dah payung macam ni? Saya rasa memang sangat puas hati lah. Best, seronok kan. Ya, nak sara hidup bukan senang sekarang kan. Macam ni bang, berbanding dengan yang lain tadi, saya tengok sekarang abang punya barang ni sikit. So kita 99 laju nak payung abang lagi. So abang spin ni bang, abang tekan, kita tengok kita akan bagi bang. Kita tengok guys. 2 kali ganda. So kita akan bagi abang RM200. Okay bang, 100, 200 sebab 2 kali ganda, 200 lagi bang, 99 laju payung abang. Wah, 99 laju. Terima kasih. Weh, nak join Sapu Laju ke? Senang je weh. Korang follow je akaun social media kita orang sebab semua maklumat, semua update lokasi dah ada dah dekat situ. Kalau korang takut orang lain dulu join daripada korang, korang terus follow akaun Telegram group kami sebab